Nampak gaya macam kita berada di tempat yang saya biasa buat review kereta dengan bukit-bukit yang begitu cantik di belakang ni. Tapi tidak. Kali ini kita berada di Tanjung Malim di Test Track Proton untuk melihat sebuah kereta yang pada saya sangat istimewa. Pusing kamera ke sini. Inilah dia. Kereta yang kita nak tengok hari ini, Proton Saga yang baharu. Baik, jom kita belik-belik sikit Proton Saga ni selagi kita berada di Test Track Tanjung Malim ni. Jadi seperti yang kita sudah lihatlah pada gambar-gambar yang dah keluar pada awal ni pun dengan wrapnya lah, dengan camonya lah. Memang kita semua dah tahulah yang dia dapat muka yang baru Jadi saya rasa muka ni nampak lebih serius. Tapi pada saya lah, yang paling signifikan bukanlah muka ni, bukanlah rekaan ini. Tapi paling signifikan pada saya adalah lampu dia lah. Jadi kalau sebelum ni, kereta Saga, walaupun top spec, dia guna lampu halogen reflector je. Sekarang, Saga datang dengan lampu LED projector. Jadi kalau untuk konteks lah, kereta Honda City pun pakai LED reflector, kereta Nissan Almera pun pakai LED reflector. So, agak signifikan di situ pembaharuan yang diberi. Grill lebih besar, nampak lebih serius. Jadi walaupun badan masih adalah badan yang sama, badan Saga, nampaklah kereta ni lebih bersifat eksekutif. Yang lain-lain tu nampak dia punya hard points dia sama lagi lah. Dia punya eye wiper masih lagi dekat, bonnet seperti itu, wiper pun sama lagi, tayar pun masih lagi sama. Sebelum ni pun sudah menggunakan Atlas A380 yang soundless ni So ini adalah tayar yang sama saja. Rim baru, ada rekaan baru yang ini dan ada juga rekaan baru yang seperti ini tapi tidak dual tone. Brake disc depan, suspension McPherson depan, dan di belakang pula adalah torsion beam dan juga pakai brake jenis brake drum lah. Jadi dari segi ini sama sahaja. Dan kalau lihat dari tepi ni pun memang jelas lah, roofline dia masih adalah roofline yang sama. Dia punya keyless entry pun nampak gayanya adalah butang yang sama. Ke saya silap? Saya rasa masih sama lagi butang keyless entry ni. Okey. Fuel cap di situ dan di belakang nampaklah Saga sekarang lebih futuristik dengan lampu yang seakan-akan lampu Proton S70. Jadi itu dia lampu brake dia menyala tadi di bawah, tu reverse. Okey. Ada tulisan Saga, ada tulisan IGT. Baik, dan sebelum kita teruskan dengan bahagian dalam pula, kalau saya tengok di bahagian belah penumpang jadi keyless entry hanya untuk driver sahaja, untuk penumpang hadapan tiada. Untuk facelift kali ini ada dua pilihan warna yang baru untuk Saga, iaitu Space Grey dan Deep Marine Blue. Kedua-dua warna ini adalah warna daripada Proton S70. Warna Rosewood Maroon dan Jet Grey sudah tiada lagi. Ada 3 varian untuk Saga kali ini dan varian standard dilengkapi dengan rim 14 inci. Sayangnya varian ini tidak ditunjukkan sewaktu lawatan kami. Baik, nampaknya kita sudah disuruh untuk kembali ke dia punya styling studio. Jadi jom kita lihat pula bahagian dalam Proton Saga ni. Jadi pada saya satu benda yang saya perasan pada awal ialah bunyi pintu dia tutup ni macam lebih kedap sedikit dan mungkin dia ada penambahan material NVH di situ. Sebab kalau kita lihat di bahagian boot dia pun nanti nampak macam ada satu tambahan lapisan NVH lah di situ. Jadi perkara yang kita mungkin akan paling jelas lihat di sini adalah dashboard dia yang serba baru lah. Jadi sebelum ni mana ada Saga ada twin display seperti ini. Jadi nampaklah ada dua skrin, tapi dia punya pemisah yang hitam ni agak besar lah tak adalah begitu seamless. Boleh dekat sikit, boleh tengok di sini. Jadi kita ada twin display di sini. Jadi apa ni, kita boleh buat apa? Kita boleh ada vehicle setting, tak begitu banyak lah. Dan dia tidaklah secantik display Proton EMAS ke Proton X50 ke, tak adalah macam tu. Ada option untuk phone, ada apa ni, radio,
media, kena masukkan USB. Ini apa, jam sahaja. Okey, dan ada juga butang volume di situ. Maksudnya radio tengah on ni. Okey. Berita baik untuk Saga yang baru ini ialah ia dilengkapi dengan wireless Apple CarPlay dan Android Auto. Jadi inilah dia instrument cluster baru Saga ni, fully digital. Dan kalau kita nak bandingkan fully digital untuk kereta yang bajet, dia lebih cantik lah daripada fully digital dalam produk Ativa. Itulah dia yang saya boleh cakap. Yang produk Ativa tu memang kereta yang lebih awal sedikit kan. Jadi sekarang pada tahun 2025, sebuah kereta bajet boleh bagi kita satu display yang seperti ini. Baik, jom kita zoom out balik dan lihat perkara-perkara yang bukan tentang skrin lah, bukan tentang gadget. Jadi kita lihat tentang ergonomics. Pada saya benda ni yang paling penting lah untuk sebuah kereta. Jadi kalau kita lihat rupa dashboard dia ni, dia punya lengkungan dashboard dia ni masih lagi lebih kurang macam Saga yang dulu je. Cumanya pada saya dia dah rasa macam lebih ke depan sikit, lebih senang nak capai sikit lah. Jadi itu adalah satu pembaharuan. Tapi kalau tengok dia punya bentuk asas dia ni memang samalah macam Saga yang sebelum ini. Van aircon dia macam seakan-akan kereta smart pun ada juga dengan bentuk oval seperti ini. Kontrol aircon masih lagi kontrol fizikal, ada butang untuk dia punya suhu di sini, dan juga dia punya fan speed di sini. Dua-duanya adalah jenis rotary knob seperti inilah. Dan di bahagian ini tiada wireless phone charger, tapi ini adalah kereta entry level, jadi kita pun tak expect lah. Ada satu soket 12 volt di sini, dua cup holder di sini yang agak kecil. Dia punya gear lever kat sini. Yang ni ialah top spec. Jadi kalau top spec dia pakai CVT dan dia pakai handbrake jenis mechanical biasa macam ni lah. Kereta bajet yang pakai EPB apa? Saya rasa adalah kereta Perodua Alza, kan? Okey, selain daripada tu, jom kita ergonomics yang lain. Steering dia, apa yang kita dapat? Kita dapat satu steering yang nampak lebih moden, lebih kurang macam steering dalam Proton S70. Adjustment dia hanya adalah adjustment macam mana ni? Tilt sahaja. Tilt sahaja, tiada telescopic adjustment. Dan walaupun ini adalah top spec, kan? Tengok di sini, di bahagian kiri steering ni, dia tak ada, ada butang-butang kosong lah. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kereta ni tak ada ECC lah. Okay, dia ada fungsi ADAS yang lain, lengkap je. Ada beberapa benda baru. Dia ada apa tadi, rear collision warning. Dia ada AEB yang dikatakan AEB yang diiktiraf oleh ASEAN NCAP untuk fungsi AEB berfungsi dengan motosikal. Jadi itu adalah satu benda yang baru lah untuk Proton Saga ini. Okey, adjustment kerusi adalah mechanical. Okay, mechanical adjustment ni biasa sahaja. Ada height adjustment di tepi ni, ada juga dia punya recline ni lah. Okay, sama juga kerusi passenger pun adalah jenis mechanical sahaja. Next, jom kita lihat dia punya storage space. Jadi atas ni tak ada apa, tak ada sunglass holder ke apa. Dia punya door bin belah kanan ni, okay, dia pada saya kecil lah. Dan kereta segmen A belum lagi yang saya jumpa yang ada armrest. Jadi kotak armrest pun tak ada lah. Tapi ada satu cup holder di sini. Nak ada ruang di tepi ni, taklah. Ini lebih kepada ruang untuk handbrake sahaja. Ada cup holder, ada glove box yang kecil lah, tak besar ni, kecil sahaja. Okey, tepi ni tak ada apa. Okey, baik, sebelum kita ke bahagian belakang kereta ni, jomlah kita tengok sikit apa sebenarnya yang ditawarkan dalam skrin ni dari segi vehicle setting dan sebagainya. Jadi vehicle ni ada apa je? Dia ada sound setting, ADAS, nampak ada AEB, ada FCW, LDW, apa ni, rear side radar system, front departure alert pun adalah benda yang baru. Dan dari segi lain tak ada apa sangat lah. Jadi nampaklah jika dibandingkan dengan Proton yang lain, dia entry level lah. Dia punya vehicle setting tu sikit sahaja. Sini gallery, kalau tak ada USB tak ada apa. Phone link, vehicle setting, nampak gayanya.
itu sahaja, follow me home tu sahaja. Ke kalau kita start engine ni, dia ada extra. Jom tengok. Ni startup dia. Tengoklah slow ke laju ke, ada nilai lah sendiri. Okay, vehicle setting. Yep, nampak gayanya itu sahaja. Follow me home light ni sahajalah. Itu sahaja yang kita boleh adjust dari dalam skrin dia. Satu benda yang saya pernah komplain tentang Saga ialah dia tiada aircon kaki, dan nampaknya untuk facelift kali ini, kalau berdasarkan control panel aircon ini masih lagi tiada fungsi tersebut. Baik, jom kita lihat barisan kedua kereta Saga ni pula. Jadi perkara pertama, saya dah laraskan kerusi ni kepada kedudukan pemanduan saya. Ketinggian saya hanyalah 165 cm sahaja, dan ruang kaki untuk ketinggian saya ni kira banyak lah. Dia punya bench support dia kurang sikit lah, jadi nampak ada banyak ruang di antara bench ni dengan saya punya per di sini. Dia punya recline pula ada satu pelarasan saja, tapi okey lah. Dia punya kedudukan ni adalah kedudukan yang relax lah ya. So cukup memadai untuk sebuah kereta entry level. Next, jom kita tengok apa yang ditawarkan di belakang ini. Jadi masih lagi tiada dome light Jadi kita hanya mengharapkan lampu di hadapan sahaja. Door bin di bahagian belakang ni memang kecil lah, memang boleh muat botol yang kecil sahaja. Dia punya poket di belakang kerusi ni pun kecil sebab dia ada banyak, nampak dia ada banyak bolster di sini. Jadi dia bukanlah satu poket yang besar. Kalau letak barang pun tak banyak lah. Kalau kita nak letak payung yang kecil ke apa pun, mungkin dah jadi ketat sikit di bahagian ni. Dan di belakang ini, penumpang belakang kereta segmen A memang tak adalah aircon vent, tapi ada USB port. Jadi ada dua USB A port di sini USB-C tak adalah. Next, jom kita lihat dia punya ruang kepala. Tak adalah banyak sangat, tapi cukup memadai. Dia punya backrest ni boleh diturunkan dengan ratio 100% lah, tak ada 60-40, tapi paling tidak boleh diturunkan, tidak seperti Toyota Vios Dan di sini adalah point isofix. Memang kereta moden zaman sekarang confirm lah ada point isofix. Jadi satu di belah sini, satu set ada dua point, dan satu lagi di belah sini, dan sudah semestinya ada top tether. Baik, jom kita lihat ruang boot dia pula. Jadi sebelum kita buka pun ada satu benda yang saya nak highlight lah. Dia punya design tailgate ni seakan-akan macam satu spoiler lah. Jadi adalah sedikit benda yang cantik di situ. Nak buka boot dia, Saga yang sebelum ni pun sudah ada electric release, jadi sama je. Jadi dia adalah sekarang di sini di bawah huruf T ni. Tekan saja, dah buka. Okey. Dia punya size boot ni praktikal, nampak besar, tapi tak adalah besar macam kereta Honda City ke Proton Persona. Kecil lah sedikit ya. Dan di bawah lantai boot, jom lihat ada apa. Nampak gayanya. Kita dibekalkan dengan tyre spare jenis Space Saver lah. Ada dia punya repair kit, ada dia punya scissor jack di situlah. Jadi itulah dia ruang boot Saga yang baru. Baik, cukuplah kita membelik-belik varian premium untuk Saga yang baru ini. Jom kita bercerita tentang sesuatu yang sebenarnya sangat penting untuk facelift kali ini, iaitu train kuasanya yang baru dengan enjin yang baru, iaitu enjin IGT ataupun Intelligent Green Technology. Ini adalah enjin 1.5 liter NA dengan 4 silinder yang menghasilkan 120 PS dan juga 150 Nm torque. Enjin ini menggunakan timing chain jenis inverted tooth yang menjadikannya lebih senyap. Yang unik tentang train kuasa ini ialah ada dua pilihan transmisi automatik. Yang pertama adalah CVT, ini adalah untuk varian premium sahaja, dan yang kedua adalah transmisi 480, yang ini adalah untuk varian standard dan juga varian eksekutif. Dan daripada rajah yang saya tunjukkan ini, anda juga akan nampak yang sudah tiada lagi transmisi manual untuk Proton Saga walaupun untuk varian standard. Setelah sesi pandu uji kami yang singkat, apa yang kami boleh kata ialah train kuasa ini
lebih lancar dan juga lebih tenang berbanding dengan train kuasa yang terdahulu. Sepatutnya ia juga lebih jimat minyak. Lagi satu pembaharuan pada Saga yang mungkin sukar untuk kita kesan pada pandang pertama adalah sistem power steering yang baru. Jika dulu menggunakan hydraulic power steering, kini menggunakan electric power steering ataupun EPS. Baik, sementara kita masih ada kesempatan di Tanjung Malim ni, jom kita lihat varian yang lain pula untuk Proton Saga ini. Jadi ini adalah varian executive, varian yang lebih rendah sikit daripada varian premium yang kita lihat tadi. Jadi perkara yang membezakan dia di bahagian luaran, pada saya lah yang paling ketara adalah rim dia. Rim dia dekat dia sama je, cuma finishing dia lain. Finishing dia adalah jenis single tone sahajalah. Tayar pun sama, Atlas A380. Rim pun bersaiz 15 inci, masih lagi display depan, ramai belakang, MacPherson strap depan, torch di belakang, sama je. Jadi kereta ni masih lagi dilengkapi dengan fungsi keyless. Tapi seperti varian yang atas tu, dia adalah di bahagian pemandu sahaja. Lain-lain masih sama. Dan kalau kita ke bahagian belakang lah, satu benda yang kurang dari segi kemudahan menggunakan kereta ini ialah dia tak adalah electric release tersebut. Jadi tak boleh pun dibuka dari belakang ni. Perlu dibuka dengan menggunakan tuas di kerusi pemandu ini. Ruang boot sepatutnya sama sahaja. Ya, memang sama sahaja. Dan tayar spare pun sama sahaja, jenis Space Saver. Last kali perbezaan yang ketara di bahagian luaran untuk varian eksekutif ialah ia tidak dilengkapi dengan lampu LED yang melintang. Baik, jadi apa yang ditawarkan di dalam varian eksekutif Saga ini? Yang paling ketara ialah seat dia dibalut dengan fabric, bukan dengan leather lah. Dan dia punya pelarasan pun lain. So nampak gayanya dalam varian yang eksekutif ini, pelarasan untuk height adjustment dia ni berbeza. Mari ke sini kejap. Okey, jadi kalau di dalam kereta Saga yang premium tadi, dia punya pelarasan ketinggian ni dia guna satu tuas. Tapi untuk varian yang eksekutif ini, pelarasan dia macam kereta Saga yang lama. Kita pusing macam ni. Jadi ada beza di situ. Lagi satu benda yang berbeza antara varian premium dan eksekutif adalah dia punya gearbox. Benda ni tak nampak lah sebab dia punya gear lever pun sama saja, PRNDS. Tapi dalam varian eksekutif ini, gearbox dia sebenarnya adalah gearbox 480, 4-speed automatic torque converter. Tapi dalam varian premium dia adalah jenis CVT. Baik, itu sahaja yang saya dapat kongsikan dengan anda tentang kereta Proton Saga yang baharu ini. Semoga video ini dapat membantu anda untuk membuat pilihan membeli kereta yang lebih tepat. Macam biasa, kalau anda suka dengan video ini, bolehlah kasih like, share dan juga subscribe. Kami juga ada website di alamat carsofmalaysia.com. Di situ ada berita otomotif terkini serta panduan membeli kereta. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang.